Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat datang ke podcast kami Sembang Kemas pada hari ini. Saya Amir Hazimi selaku moderator untuk pembincangan podcast pada hari ini. Sebelum kami memulakan perbincangan podcast ini, saya ingin memberikan kredit yang besar kepada pensyarah bagi kursus PPAT 3723 iaitu Sejarah dan Tamadun Islam Era Usmani iaitu Dr. Amalina. Sebelum kita melajukan perbincangan ini, saya akan memperkenalkan dua-dua orang panelis yang hebat-hebat belaka. Iaitu saya jemput kepada panelis yang pertama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nursyana Suha binti Muhammad Saufi. Dan saya Awati binti Ni. Baiklah. Kita dah mengenali kedua-dua panelis yang hebat-hebat ini iaitu saudari Syasha dan saudari Awatif. Jadi hari ini kita akan membincangkan satu tajuk yang sangat menarik dan relevan dengan pembangunan ummah yang terkini iaitu berkenaan sistem wakaf Uthmaniyah sebagai pencetus kebangkitan ekonomi masyarakat di Malaysia. Jadi saya menjemput saudari Syasha untuk mengulas sedikit berkenaan tajuk kita pada hari ini. Okey, tajuk kita hari ini memang tajuk yang sangat menarik. Wakaf sering kita dengar sebagai amalan kebajikan, tetapi jarang kita kaitkan dengan pembangunan ekonomi. Ramai dalam kalangan masyarakat kita masih menganggap wakaf sebagai satu amalan yang hanya terhad kepada pembinaan masjid, surau ataupun tanah perkuburan. Persepsi ini sebenarnya telah menghalang kita daripada melihat potensi sebenar wakaf sebagai instrumen ekonomi yang sangat berkuasa. Betul sekali apa yang saudari Syasha cakapkan tadi. Kerana realitinya, wakaf mempunyai potensi yang jauh lebih besar daripada itu. Jika kita lihat pada sejarah, wakaf sebenarnya pernah menjadi tulang belakang kepada ekonomi sesebuah tamadun Islam yang agung, iaitu Kerajaan Uthmaniyah. Namun malangnya, potensi ini seolah-olah dilupakan dalam konteks masyarakat kita pada hari ini. Kita seolah-olah terperangkap dengan paradigma lama bahawa wakaf hanya untuk akhirat. Sedangkan Islam mengajar kita bahawa dunia dan akhirat adalah dua perkara yang saling berkait. Jadi sedikit pencerahan daripada kedua-dua panelis yang telah membuka mata pemikiran saya. Jadi mari kita mulakan perbincangan kita dengan memahami lebih dahulu apa sebenarnya sistem wakaf Uthmaniyah ini dan mengapa ia dianggap sebagai model yang terbaik dalam sejarah ekonomi Islam. Jadi saya serahkan perbincangan ini kepada saudari Syasha untuk memberikan penerangan yang lebih mendalam lagi. Terima kasih Amir. Sistem wakaf Uthmaniyah ni merupakan salah satu institusi terpenting dalam peradaban Islam yang dibangunkan oleh Kerajaan Uthmaniyah sekitar abad ke-15 hingga ke-17. Apa yang membezakan sistem ini dengan amalan wakaf pada umumnya ialah skala dan tahap profesionalismenya yang sangat tinggi. Kerajaan Uthmaniyah pada ketika itu mempunyai sistem perundangan yang khusus untuk menguruskan wakaf yang dikenal sebagai Kanun Amir. Ini menunjukkan bahawa wakaf bukanlah satu amalan sampingan tetapi telah menjadi sebahagian daripada struktur pentadbiran negara yang formal. Namun saudari Syasha, saya ingin menambah sedikit. Pada zaman Kerajaan Uthmaniyah, wakaf bukan sekadar amalan kebajikan individu tetapi telah menjadi sebahagian daripada sistem ekonomi negara. Malah dicatatkan bahawa pendapatan daripada wakaf pernah mencecah separuh daripada keseluruhan jumlah pendapatan kerajaan pada masa itu. Angka yang sangat besar dan membuktikan betapa pentingnya institusi ini dalam menjana pendapatan negara. Cuba kita bayangkan, jika di Malaysia hari ini pendapatan wakaf menyumbang 50% kepada pendapatan negara, sudah pasti kedudukan ekonomi umat Islam kita pada hari ini akan sangat kukuh. Ya, dan yang menariknya, mereka tidak hanya mewakafkan tanah atau bangunan, malah turut mengamalkan wakaf tunai atau cash wakaf. Wakaf tunai pertama dalam sejarah Uthmaniyah telah didirikan oleh Yakci Haji Muslihidin di Aden pada tahun 1423 Masihi. Ini adalah salah satu inovasi yang sangat hebat pada zamannya kerana ia membolehkan dana wakaf digunakan secara fleksibel untuk pelbagai tujuan ekonomi. Sebelum ni, wakaf hanya terhad kepada aset fizikal seperti tanah dan bangunan. Tetapi dengan pengenalan wakaf tunai, dana boleh diputar dan digunakan untuk pelbagai aktiviti ekonomi. Menarik daripada yang disampaikan oleh kedua panelis. Jadi saya ingin bertanya kepada saudari Syasha, bagaimana wakaf tunai ini dapat berfungsi dengan secara praktikalnya? Jadi saya menjemput saudari Syasha untuk menjelaskan lagi berkenaan wakaf tunai ini.
Wakaf tunai ni berfungsi seperti perantara kewangan atau financial intermediary. Dana wakaf dipinjamkan kepada golongan berpendapatan rendah untuk memulakan perniagaan atau aktiviti pengeluaran. Ini adalah salah satu bentuk pembiayaan mikro Islam yang sangat berkesan dan telah membantu ramai usahawan kecil pada masa itu. Mereka tidak perlu berhadapan dengan sistem riba atau pinjaman yang membebankan. Bayangkan seseorang peniaga kecil di bursa pada abad ke-15 boleh mendapatkan modal daripada dana wakaf tanpa perlu membayar faedah yang tinggi. Jadi ini adalah salah satu sistem yang sangat adil dan berperi kemanusiaan. Okay, kalau kita tengok hasil daripada sistem yang cemerlang ni, hampir 30,000 institusi berasaskan wakaf telah ditubuhkan sepanjang pemerintahan Uthmaniyah. Institusi-institusi ni merangkumi seperti masjid, sekolah, hospital, dapur awam, tempat mandi awam dan macam-macam lagi perasaan lain. Bayangkan 30,000 institusi. Ini bermakna hampir setiap bandar dan pekan di bawah pemerintahan Uthmaniyah mempunyai institusi yang dibiayai oleh dana wakaf. Ini bukan sahaja membantu masyarakat dari segi kebajikan, malahan mewujudkan peluang pekerjaan dan merangsang ekonomi tempatan. Subhanallah, ini membuktikan bahawa wakaf pada zaman Uthmaniyah bukan sekadar untuk ibadah, tetapi ia juga menjadi sebagai tulang belakang pembangunan sosial dan ekonomi masyarakat pada ketika itu. Jadi saya berfikir inilah yang dikatakan sebagai sustainable development atau lebih mudah kita fahami, iaitu pembangunan yang mampan yang sangat kita perkatakan pada hari ini. Jadi mereka sudah melaksanakan kerajaan Uthmaniyah ini telah berjaya melaksanakannya pada 600 tahun yang lepas. Tepat sekali Amir, malah sistem wakaf Uthmaniyah ni telah menjadi kajian para sarjana ekonomi Islam sehingga ke hari ini kerana keberkesanannya dalam mengagihkan kekayaan dan membasmi kemiskinan. Banyak universiti terkemuka di dunia seperti Universiti Harvard dan Universiti Oxford telah menjadikan sistem wakaf Uthmaniyah ni sebagai bahan kajian dalam bidang ekonomi Islam. Seterusnya, saya ingin juga bertanya kepada kedua-dua panelis, apa sebenarnya kejayaan terbesar sistem wakaf Uthmaniyah ini dari sudut ekonomi? Saya silakan kepada saudari Syasha. Okay, pada pandangan saya, kejayaan utamanya ialah kebolehan sistem ni menjana lebihan belanjawan ataupun surplus bajet kepada kerajaan. Ini bermakna wakaf bukan sahaja membiayai perbelanjaan sendiri, malah turut menyumbang kepada perbendaharaan negara. Hasil daripada wakaf wang digunakan untuk pelbagai perbelanjaan penting, termasuklah perbelanjaan pentadbiran wakaf, pentadbir pendidikan, makanan, institusi dan juga institusi keadilan serta penyelenggaraan harta wakaf dan masjid. Jadi kerajaan tidak perlu membelanjakan wang yang banyak untuk perkara-perkara asas. Ini kerana ia sudah ditanggung oleh hasil wakaf. Ini juga membolehkan kerajaan menumpukan perbelanjaan kepada sektor-sektor lain seperti pertahanan dan juga pembangunan infrastruktur. Selain itu, Saudara Syasha, saya suka untuk saya kongsikan satu contoh konkret. Hospital Fatih di Istanbul mula beroperasi pada abad ke-15, merupakan antara hospital wakaf pertama yang dibina selepas pusat pemerintahan Uthmaniyah berpindah daripada Aden ke Istanbul pada tahun 1453. Hospital ni menyediakan ubat-ubatan dan makanan percuma kepada para pesakit. Tapi bukan itu saja, hospital ni juga mempunyai pelbagai jabatan kepakaran dan menjadi pusat rujukan perubatan pada masa itu. Dan ia mempunyai pakar-pakar perubatan daripada pelbagai disiplin dan menjadi pusat pengajian perubatan yang terkenal di dunia Islam. Wah, itu sangat bermakna untuk masyarakat ketika itu. Jadi, bukan hanya rawatan percuma, malah kualiti perkhidmatan kesihatan juga terjamin. Ini adalah satu sistem kesihatan yang sejagat, yang jauh lebih awal telah diperkenalkan daripada yang diperkenalkan oleh Eropah. Ya, tepat sekali Saudara Amir. Kerana dengan kewujudan hospital yang didanai hasil wakaf ini, bukan sahaja rakyat mendapat rawatan percuma, malah para ilmuwan dalam bidang perubatan juga dapat mengembangkan ilmu mereka kepada para pelajar. Ini adalah satu ekosistem pendidikan dan perkhidmatan kesihatan yang holistik. Hospital Fatih menjadi pusat pengajian perubatan yang terkenal dan melahirkan ramai doktor dan pakar perubatan yang berkaliber. Malah, ramai doktor Eropah datang ke Istanbul semata-mata untuk belajar perubatan pada masa itu.
Saya juga ingin tambah satu lagi contoh yang sangat menarik, iaitu dapur awam ataupun Imarats. Dapur awam atau Imarats ni merupakan antara institusi wakaf yang paling berkesan pada zaman Uthmaniyah. Dapur-dapur ni menyediakan makanan percuma kepada sesiapa sahaja yang memerlukan tanpa mengira agama atau bangsa. Ada catatan sejarah yang menyatakan bahawa pada bulan Ramadan, ribuan orang mendapat makanan percuma setiap hari daripada dapur-dapur wakaf ini. Ini adalah salah satu bentuk sistem kebajikan yang sangat sistematik dan terancang. Dan bukan sahaja membantu golongan miskin, malah mewujudkan semangat perpaduan dan solidariti dalam kalangan masyarakat. Di samping itu, pengalaman Uthmaniyah dalam menyokong golongan berpendapatan rendah dan membolehkan mereka memulakan sebarang perniagaan atau aktiviti pengeluaran melalui wakaf telah digambarkan sebagai eksperimen emas dalam sejarah ekonomi Islam. Kenapa ia disebut sebagai eksperimen emas? Kerana ia berjaya membuktikan bahawa sistem ekonomi Islam yang berasaskan kebajikan dan keadilan mampu berkembang maju dan menjadi lebih baik daripada sistem ekonomi kapitalis pada masa yang sama. Ia membuktikan bahawa ekonomi boleh berkembang tanpa perlu menindas golongan miskin. Ini adalah model yang sangat relevan untuk kita contohi, terutamanya dalam usaha membangunkan ekonomi masyarakat di Malaysia. Jadi, apa pandangan Saudari Awatif tentang pengaplikasian sistem ini di Malaysia? Baiklah, Saudara Amir. Pada pandangan saya, di Malaysia, amalan wakaf telah lama diamalkan. Tetapi, kebanyakannya masih terhad kepada wakaf tanah, wakaf masjid dan tanah perkuburan. Namun, tren peralihan ke arah wakaf tunai yang semakin mendapat tempat di hati masyarakat. Hasil dapatan kajian oleh para sarjana tempatan seperti Profesor Dr. Muhammad Azmi Omar dan Dr. Asma Abdul Rahman membuktikan bahawa penggunaan instrumen wakaf yang dominan dilaksanakan di Malaysia ialah amalan wakaf tunai. Ini selaras dengan apa yang telah diamalkan oleh kerajaan Uthmaniyah dulu. Peralihan ini adalah satu perkembangan yang sangat positif. Betul tu Awatif. Yang menariknya, untuk berwakaf pada masa kini tidak semestinya memerlukan harta yang banyak. Cukup hanya dengan RM1 sudah boleh memulakan wakaf tunai. Ini juga boleh membuka ruang yang sangat luas kepada semua lapisan masyarakat untuk menyumbang. Jadi bayangkan jika 1 juta orang Islam di Malaysia menderma RM1 setiap bulan melalui wakaf tunai. Ini bermakna kita dapat mengumpul 1 juta sebulan untuk digunakan bagi pembangunan ekonomi ummah. Ini adalah salah satu potensi yang sangat besar yang masih belum dieksploitasi sepenuhnya. Wah, itu satu pengiraan yang sangat menarik, Syasha. Jadi, potensinya sangatlah besar. Kita bercakap tentang puluhan juta ringgit setahun yang boleh dikumpul hanya daripada sumbangan RM1 seorang. Jadi, selain wakaf tunai, terdapat juga inisiatif baru seperti wakaf kepakaran dan wakaf ilmu. Ini bermakna seseorang ni boleh mewakafkan kemahiran, pengetahuan dan pengalamannya untuk manfaat masyarakat. Sebagai contoh, seorang doktor boleh mewakafkan masa dan kepakarannya untuk memberikan perkhidmatan kesihatan percuma di kawasan pedalaman. Selain itu, seorang peguam juga boleh memberikan khidmat nasihat undang-undang secara percuma kepada golongan miskin, dan juga seorang guru boleh mengajar secara sukarela di kawasan luar bandar. Ini adalah salah satu bentuk wakaf yang tidak memerlukan wang ringgit tetapi sangat bernilai kepada masyarakat. Baik, saya tambah sedikit ya, Saudari Syasha. Premier Sarawak, Tan Sri Abang Johari Tun Openg, baru-baru ini menyarankan agar masyarakat Islam mengangkat konsep wakaf ilmu bagi memperkukuh daya saing umat dalam menghadapi perubahan landscape ekonomi global yang dipacu teknologi digital. Ini adalah satu langkah yang sangat proaktif dan menunjukkan bahawa pemimpin kita mula sedar tentang potensi besar wakaf dalam pembangunan ekonomi. Beliau mencadangkan agar pusat-pusat pengajian tinggi Islam menubuhkan dana wakaf ilmu untuk membiayai penyelidikan dan pembangunan dalam bidang teknologi. Jadi, boleh saya bertanya kepada Saudari Awatif, apakah inisiatif kerajaan dalam hal ini? Ya, Saudara Amir, di peringkat nasional, kerajaan juga telah merancang untuk melancarkan pelan induk wakaf negara bagi menyelaraskan pentadbiran wakaf agar manfaatnya dapat menjana pertumbuhan ekonomi. Mantan Menteri di Jabatan Perdana Menteri Hal Ehwal Agama iaitu Datuk Dr. Muhammad Naim Muhtar menyatakan bahawa pelan ini akan membolehkan koordinasi pentadbiran dilaksanakan dengan lebih berkesan antara Majlis Agama Islam negeri-negeri dan pihak berkepentingan yang lain. Dan pelan ini juga dijangka akan menjadi pemangkin kepada pembangunan ekonomi berasaskan wakaf di Malaysia. Boleh saya tambah? Jika kita lihat di peringkat negeri, Majlis Agama Islam Negeri Sembilan telah melancarkan skim wakaf saham yang membolehkan orang ramai mewakafkan saham-saham mereka untuk manfaat masyarakat.
Ini adalah salah satu inovasi yang sangat baik dan selaras dengan konsep wakaf tunai yang diamalkan oleh Uthmaniyah dahulu. Ini menunjukkan bahawa Majlis Agama Islam negeri-negeri juga mula berfikir di luar kotak dalam menguruskan aset wakaf. Bukan itu sahaja ya saudara Amir. Kita juga melihat inisiatif daripada institusi kewangan Islam seperti Bank Islam Negara Malaysia, Bank Islam Malaysia Berhad yang memperkenalkan produk wakaf celik yang membolehkan pelanggan mewakafkan sebahagian daripada dividen untuk atau keuntungan pelaburan mereka. Ini adalah satu contoh kerjasama yang baik antara institusi kewangan dan institusi wakaf. Daripada informasi yang saya dapatkan daripada saudari kedua-dua panelis ini, saya dapat melihat kerajaan dan institusi Islam di Malaysia sangat serius dalam usaha untuk memartabatkan institusi wakaf sebagai pemacu ekonomi ketiga negara. Jadi, kita sudah berada di landasan yang sangat betul. Namun, saya rasa masih banyak yang perlu dilakukan. Walau bagaimanapun, dalam usaha mengaplikasikan sistem wakaf Uthmaniyah di Malaysia ini, pasti terdapat cabaran-cabaran yang perlu dihadapi. Saya ingin mendengar pandangan daripada kedua-dua panelis. Apa cabaran utama yang kita hadapi dalam memajukan institusi wakaf di Malaysia? Okay, saya mulakan dengan pandangan saya. Antara cabaran utama tadbir urus atau pengurusan wakaf yang masih kurang profesional di setengah tempat. Di Malaysia, pengurusan wakaf tertakluk di bawah kuasa Majlis Agama Islam Negeri iaitu MAIN. Walaupun ini adalah struktur yang telah ditetapkan, terdapat keperluan untuk memperkukuh tadbir urus wakaf agar lebih telus dan efisien. Ada laporan daripada Jabatan Audit Negara yang menyatakan bahawa banyak tanah wakaf yang masih tidak dimajukan dan terbengkalai kerana masalah pentadbiran dan birokrasi. Tanah-tanah ini terbiar begitu sahaja sedangkan ia mempunyai nilai ekonomi yang sangat tinggi. Baiklah, saya setuju dengan Syasha dan saya rasa kita semua dapat lihat pada hari ini kesedaran masyarakat tentang potensi wakaf sebagai instrumen ekonomi juga masih rendah. Kerana ramai yang masih beranggapan bahawa wakaf hanya untuk masjid dan tanah perkuburan. Justru kita perlu melakukan satu usaha pendidikan dan kesedaran yang lebih agresif kepada masyarakat tentang pelbagaian bentuk wakaf dan manfaat ekonominya. Media massa, platform digital dan instrumen pendidikan perlu memainkan peranan yang lebih besar dalam hal ini. Kita perlu mengubah paradigma masyarakat daripada wakaf untuk akhirat kepada wakaf untuk dunia dan akhirat. Boleh saya tambah satu lagi cabaran? Saya nak tambah satu lagi cabaran iaitu kekurangan modal. Kekurangan modal untuk memajukan hartanah wakaf. Di mana banyak tanah wakaf yang terletak di kawasan strategik tetapi tidak dapat dimajukan kerana kekurangan dana. Hal ini memerlukan kerjasama antara MAIN dengan pihak swasta dan institusi kewangan Islam untuk menyediakan pembiayaan bagi pembangunan hartanah wakaf. Jadi kita perlukan mekanisme pembiayaan yang kreatif seperti sukuk wakaf atau dana pelaburan wakaf. Jadi, apakah cadangan saudari-saudari untuk mengatasi cabaran-cabaran ini? Saya mulakan dengan cadangan saya. Pertama, kita perlukan kerjasama strategi antara MAIN dengan syarikat-syarikat korporat untuk melaksanakan projek wakaf ekonomi di atas hartanah wakaf sedia ada. Sebagai contoh, tanah wakaf boleh dibangunkan untuk pusat komersial, perumahan atau industri dan hasilnya digunakan untuk membiayai program-program kebajikan dan pembangunan masyarakat. Model seperti public-private partnership iaitu PPP telah terbukti berkesan dalam banyak projek pembangunan di Malaysia. Baiklah, dan yang seterusnya saudara Amir dan saudari Syasha, keduanya kita perlu menggalakkan pewakafan korporat di samping pewakafan individu. Syarikat-syarikat besar boleh mewakafkan sebahagian daripada keuntungan mereka untuk tujuan pembangunan masyarakat. Ini bukan sahaja memberi manfaat kepada masyarakat, malah dapat meningkatkan lagi imej korporat syarikat tersebut dan memenuhi tanggungjawab sosial korporat CSR mereka. Kita boleh mencontohi apa yang dilakukan oleh syarikat-syarikat di Turki dan negara-negara teluk. Selain itu, kita boleh mencontohi model Uthmaniyah dengan mewujudkan dana wakaf yang diurus secara profesional dan hasilnya diputar semula untuk membiayai projek-projek pembangunan ekonomi masyarakat. Dana ini perlu diuruskan oleh profesional yang mempunyai kepakaran dalam bidang pelaburan dan kewangan Islam.
Jadi kita perlukan pengurus dana wakaf yang kompeten dan mempunyai CJ profesional dalam bidang kewangan Islam. Bukan itu sahaja, saya juga beranggapan kita perlukan sistem perundangan yang lebih komprehensif untuk melindungi dan memajukan harta wakaf. Hal ini kerana undang-undang wakaf perlu dikaji semula dan diperkemaskan agar ia lebih mesra kepada pembangunan dan pelaburan. Bahkan kita juga mungkin perlu mewujudkan satu akta wakaf yang khusus dan menyeluruh untuk seluruh Malaysia, bukan lagi berasingan mengikut negeri. Antara cadangan lain yang saya boleh katakan, kita perlu menggalakkan penyelidikan dan pembangunan R&D dalam bidang wakaf. Contohnya, universiti dan institusi pengajian tinggi perlu menjalankan kajian tentang model-model wakaf yang berkesan dan inovatif untuk diaplikasikan di Malaysia. Jadi kita perlukan lebih ramai sarjana dan penyelidik dalam bidang ekonomi wakaf untuk menghasilkan idea-idea baharu. Tambahan lagi, saya juga yakin kita perlukan pelibatan generasi muda dalam pengurusan dan pembangunan wakaf. Ini kerana generasi muda mempunyai idea-idea kreatif dan inovatif yang boleh membantu memajukan institusi wakaf. Kita perlu mewujudkan program-program latihan dan pembangunan bakat untuk menarik minat golongan muda dalam bidang ini. Saya ingin menyatakan syabas kepada kedua-dua panelis kerana telah berjaya merungkaikan dan memberikan cadangan pelbagai saya lihat tadi 6 cadangan yang diberikan oleh kedua panelis kita ini. Jadi dari cadangan-cadangan ini kita dapat lihat terdapat pendekatan yang holistik dan profesional. InsyaAllah institusi wakaf ini di Malaysia kita dapat mampu menjadi sebagai pencetus kebangkitan ekonomi yang sangat signifikan untuk masyarakat Islam di Malaysia ini. Saya rasa cabaran-cabaran ini bukanlah sesuatu yang mustahil untuk diatasi jika kita mempunyai komitmen dan kerjasama daripada semua pihak. Saya ingin bertanya satu soalan tambahan. Apa perbezaan utama antara sistem wakaf Uthmaniyah dengan amalan wakaf di Malaysia pada hari ini? Saya rasa perbandingan ini penting untuk kita lihat apa yang kita perlu perbaiki. Baiklah, saya mulakan dengan pandangan saya. Perbezaan yang paling ketara ialah pada skala dan skop pelaksanaannya. Jika kita lihat di Uthmaniyah, wakaf meliputi hampir semua aspek kehidupan daripada pendidikan, kesihatan, kebajikan, infrastruktur sehinggalah kepada ekonomi dan kewangan. Jadi di Malaysia, wakaf masih terhad kepada beberapa bidang tertentu saja. Yang kita belum lagi melihat wakaf digunakan secara meluas dalam sektor perbankan, insurans atau pasaran modal. Ini adalah salah satu ruang yang sangat besar untuk kita terokai. Bukan itu saja ya, saudara Amir dan saudara Syasha. Selain itu di Uthmaniyah, pengurusan wakaf adalah sangat profesional dan melibatkan pakar-pakar dalam pelbagai bidang. Mereka mempunyai sistem perakaunan, audit dan pelaporan yang telus. Di Malaysia, pengurusan wakaf masih di peringkat tradisional di kebanyakan tempat. Kita masih kurang dari segi profesionalisme dan ketelusan dalam pengurusan wakaf. Inilah antara yang perlu diperbaiki oleh kita dengan keadaan yang segera. Saya tambah satu lagi perbezaan. Ialah integrasi wakaf dengan sistem ekonomi negara. Yang mana di Malaysia, wakaf adalah sebahagian daripada sistem ekonomi negara. Manakala di Malaysia, wakaf masih dilihat sebagai satu entiti yang berasingan daripada sistem ekonomi utama. Jadi, wakaf masih dianggap sebagai urusan agama semata-mata, bukan sebagai urusan ekonomi. Ini adalah persepsi yang perlu kita ubah. Namun saya juga ingin menekankan bahawa kita tidak boleh sekadar membandingkan secara langsung kerana konteks masa dan tempat yang berbeza. Apa yang paling pentingnya, kita boleh mengambil prinsip dan nilai-nilai daripada sistem Uthmaniyah dan mengaplikasikannya mengikut kesesuaian dan realiti Malaysia pada hari ini. Kita tak perlu untuk meniru secara bulat-bulat, tetapi kita boleh mengambil semangat dan nilai-nilai kecemerlangan, profesionalisme dan integriti daripada sistem mereka. Saya sangat setuju. Perbezaan bukan bermakna kita tidak boleh belajar daripada mereka. Sebaliknya, perbezaan ini menunjukkan ruang dan peluang untuk kita perbaiki dan pertingkatkan lagi sistem wakaf di Malaysia. Baik, sekarang saya ingin bertanya tentang implikasi atau kesan jika sistem wakaf ini berjaya dilaksanakan di Malaysia. Apa impak yang akan berlaku kepada masyarakat dan ekonomi negara? Saya serahkan kepada saudari Syasha untuk memberikan pandangan. Okey, apa impak yang akan berlaku kepada masyarakat dan ekonomi negara jika sistem wakaf diurus dengan profesional seperti zaman Uthmaniyah? Saya percaya ia akan memberi impak yang sangat besar.
Pertama, ia akan mengurangkan jurang ekonomi antara golongan kaya dan golongan miskin. Dana wakaf boleh digunakan untuk membiayai program-program pembasmian kemiskinan dan pemberdayaan ekonomi golongan berpendapatan rendah. Ini adalah salah satu cara untuk mencapai matlamat pembangunan mampan iaitu SDG yang telah digariskan oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu. Dan yang keduanya, ia akan mengurangkan beban kerajaan dalam menyediakan perkhidmatan sosial. Jika institusi pendidikan, kesihatan dan kebajikan dibiayai oleh dana wakaf, kerajaan boleh menumpukan perbelanjaan kepada sektor-sektor lain yang lebih kritikal seperti prasarana, keselamatan dan pembangunan ekonomi. Hal ini akan menjimatkan perbelanjaan kerajaan yang berjumlah berbilion-bilion ringgit setiap tahun. Saya ingin menambah, ia akan mewujudkan ekosistem ekonomi Islam yang lebih kukuh, yang mana wakaf ni boleh menjadi sumber pembiayaan alternatif kepada sistem perbankan konvensional dan membantu mengembangkan sektor halal, pendidikan Islam dan pelbagai lagi. Sektor-sektor ini mempunyai potensi pertumbuhan yang sangat tinggi dan boleh menyumbang secara signifikan kepada keluaran dana dalam negeri kasar iaitu KDNK negara. Namun saudara Syasha, hal ini juga bahkan akan memperkukuhkan identiti dan jati diri umat Islam. Apabila umat Islam melihat bahawa institusi mereka sendiri mampu membangunkan ekonomi dan kebajikan masyarakat, ia akan meningkatkan keyakinan dan harga diri mereka sebagai umat Islam. Ini akan mengurangkan perasaan bergantung kepada pihak lain dan meningkatkan semangat berdikari. Jadi, apa harapan saudari-saudari untuk masa depan wakaf di Malaysia ini? Harapan saya agar wakaf dapat dianggap sebagai salah satu pemacu utama ekonomi negara dan bukan lagi dianggap sebagai amalan kebajikan sampingan. Saya berharap agar lebih ramai profesional dan golongan muda terlibat dalam pengurusan dan pembangunan wakaf. Yang mana kita perlukan ramai pakar dalam bidang pengurusan wakaf, pelaburan wakaf dan undang-undang wakaf untuk memastikan institusi ini diurus dengan cemerlang. Daripada diri saya sendiri, apa yang saya harapkan adalah agar generasi muda kita lebih memahami dan menghayati potensi wakaf. Mereka adalah aset terbesar kita untuk membawa transformasi dalam institusi wakaf. Dengan kreativiti dan inovasi mereka, saya sangat yakin yang wakaf boleh mencapai kejayaan yang lebih gemilang berbanding zaman Uthmaniyah dulu. Dan saya juga sangatlah berharap agar kerajaan dan majlis agama Islam negeri-negeri lebih terbuka untuk menerima idea-idea baharu daripada generasi muda dalam menguruskan wakaf. Saya juga berharap agar wakaf dapat menjadi medium untuk memperkasakan ekonomi masyarakat setempat dan wakaf tidak harus dilihat sebagai sesuatu yang besar dan jauh tetapi ia boleh dimulakan di pelbagai peringkat komuniti. Sebagai contoh, dana wakaf komuniti boleh tumbuhkan untuk membiayai program-program ekonomi di peringkat kampung ataupun taman perumahan. Baiklah, sebagai moderator, saya ingin merumuskan perbincangan kita pada hari ini. Apa kesimpulan yang boleh kita buat daripada perbincangan panjang kita ini? Apa yang boleh saya simpulkan dalam perbincangan ini, sistem wakaf Osmaniyah telah membuktikan bahawa wakaf bukan sekadar amalan kebajikan tetapi instrumen ekonomi yang sangat berkuasa yang mana apabila diurus dengan profesional. Kejayaan mereka menjana hampir separuh daripada pendapatan kerajaan dan menubuhkan 30,000 institusi adalah bukti yang kukuh bahawa wakaf mampu menjadi tulang belakang ekonomi sesebuah negara. Apa yang mereka capai 600 tahun yang lalu, kita juga mampu capai dengan usaha dan komitmen yang tinggi. Juga selain itu, di Malaysia, kita sudah berada di landasan yang betul dengan pengenalan wakaf tunai, wakaf kepakaran dan pelan induk wakaf negara. Namun, usaha ini perlu dipergiat lagi dengan takbir urus yang lebih baik, kesedaran yang lebih tinggi dan kerjasama yang lebih erat antara semua pihak seperti kerajaan, institusi agama, sektor swasta dan masyarakat itu sendiri. Kita tidak boleh hanya berharap kepada kerajaan semata-mata. Saya juga ingin menekankan bahawa kejayaan wakaf memerlukan komitmen daripada semua pihak, tidak cukup hanya dengan mengharapkan kerajaan atau Majlis Agama Islam Negeri sahaja. Kita semua sebagai individu mempunyai tanggungjawab untuk menyumbang sama ada melalui wakaf tunai, wakaf kebakaran ataupun sekadar menyebarkan kesedaran tentang kepentingan wakaf. Jadi setiap daripada kita boleh menjadi ejen perubahan dalam memartabatkan institusi wakaf. Dan akhir sekali daripada saya, ingin saya ingatkan bahawa wakaf adalah amalan yang sangat diberi ganjaran oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
ia adalah satu bentuk sedekah jariah yang pahalanya akan terus mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia. Dan saya rasa kita semua juga sudah sedia maklum tentang sabda Rasulullah SAW yang bermaksud apabila anak Adam meninggal dunia, maka terputuslah amalannya kecuali daripada 3 perkara: sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, dan anak soleh yang mendoakannya. Jadi wakaf adalah sedekah jariah yang paling utama. Oleh itu, marilah kita sama-sama memartabatkan institusi wakaf ini untuk kebangkitan ekonomi dan ummah. Saya sangat bersetuju dengan kata-kata penutup daripada kedua-dua panelis. Perbincangan kita pada hari ini benar-benar membuka mata saya tentang potensi besar yang ada pada institusi wakaf. Saya berharap apa yang kita bincangkan hari ini akan memberi manfaat dan inspirasi kepada semua yang menonton dan mendengar podcast ini. Semoga kita semua menjadi sebahagian daripada kebangkitan ekonomi ummah melalui institusi wakaf. InsyaAllah. Sekian, terima kasih kerana mengikuti podcast kami. Dan saya juga ingin mengucapkan terima kasih kepada saudari Syasha dan saudari Awatif kerana sudi untuk meluangkan masa berkongsi pandangan dan ilmu berkenaan wakaf ini. Sekian daripada podcast kami ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.